telefon baharu, tetapi yang melukisnya dengan lebih baik akan membawanya. Masa berjalan. Hey Mary, ada sesuatu di bawah hidung kamu. Ben, ia langsung tidak lucu. Dan nampaknya ia benar-benar lucu. Jadi saya perlu mencalarkan telefon baru dengan bulu. Oh, pecah. Saya perlukan yang baru. Apa? Ayam? Stokin busuk? Itu menjijikkan. Apa ini? Saya rasa sakit. Ups, maaf Jane. Saya tidak sengaja. Mari kita teruskan. Sampah. Gula-gula. Oh, shilling. Itu yang saya perlukan untuk menggaruk telefon baharu. Sempurna. Hanya beberapa butiran. Oh, baiklah. Itu sahaja. Saya rasa ia sempurna. Bagus. Baiklah, dan terima kasih kepada Baik, Shilling. Jane. Mary, bagaimana keadaan kamu? Milik saya? Ya, saya akan mula melukis sekarang. Saya cuma terlupa. Tetapi apa yang patut kita lukis? Oh, betul. Kita perlu lukis telefon. Yang penting adalah menulis jenis telefon itu supaya jelas kepada semua orang. Saya rasa ia sudah jelas. Oh, saya di sini. Nah, awak sudah lupa tentang saya? Apa? Awak melukis semasa saya tidak sedarkan diri? Aduh, saya tak sempat. Saya melukis sepanjang malam. Oh, masa sudah habis. Saya tidak buat apa-apa. Bertenang. Oh, ayolah, relax. Oh, saya ada idea. Kita boleh tukar tempat. Beres. Mary, apa yang awak ada? Saya ada yang ini. Sempurna. Ben, bagaimana dengan kamu? Lihat punyaku. Ia teruk. Mary, adakah kamu mencuri lukisan saya untuk diri kamu sendiri? Ya, Ben. Jadi macam mana? Saya menang iPhone. Saya perlu ambil selfie. Tidak. Apa? Ini mimpi buruk. Ini telepon lama. Dan bukan iPhone langsung. Hadiah baru adalah Barbie. Bagaimana kamu suka? Bukankah ia cantik? Apa yang kamu buat, gadis-gadis? Bangunlah. Sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang pasti akan menarik minat kamu. Ini adalah kek. Hebat. Anda akan gembira. Sekarang anda boleh mula melukis. Ya. Jadi, bagaimana untuk melukis dengan mesin gula-gula? Mungkin kita perlu mengunyahnya. Dan saya akan mencari inspirasi. Mari kita pergi. Ini adalah gula-gula getah. Saya boleh gunakannya sebagai gam. Hebat. Ia menjadi baik. Oh, sayang, awak memang sempurna. Tapi saya nak buat Barbie saya sekarang. Ini akan menjadi kepala. Baiklah, kita perlukan lebih banyak getah. Oh, kita akan membuat gaun dari warna ini. Bagus. Mary, tengok. Bagaimana awak suka? Saya mencuba. Lihat. Ben, ia kelihatan seperti raksasa. Oh, bagus. Saya berjaya membuka peranti itu. Anda perlu mengunyah sebanyak mungkin gula-gula getah untuk melukis Barbie secepat mungkin. kita pergi. Jadi jumlah gula-gula getah ini sepatutnya cukup. Kita gulung bahagian ini dan masukkan ke sini. Lihat. Kemudian ia di sini. Dan begitu sahaja. Oh, cermin mata saya. Di mana mereka? Ew. Itu menjijikkan. Ben, adakah itu kamu? Di mana cermin mata saya? Oh, cermin mata saya semua dalam gula-gula getah. Ew. Teruk. Jane, ambil getah dari muka awak. Masa sudah tiba. Apa yang awak telah buat? Ia menyeronokkan. Jane, tunjukkan ciptaan Ini awak. dia. Ya, ini milik saya. PU. Dan sekali lagi, contengan. Ini tidak disukai dari saya. Apa seterusnya? Wah, Mary. Anda mempunyai lukisan yang menakjubkan. Dan apa yang akan ditunjukkan oleh Ben? Oh, ya, tidak mahu kek langsung. Nah, hadiah diambil oleh Mary. Anda layak menerimanya. Hor! Baiklah. Saya yang terbaik dalam melukis Barbie. Oh, saya perlu mencubanya dengan segera. Sangat sedap. Dan kepingan terakhir. Kawan-kawan, ini benar-benar sedap. Saya perlu segera dapatkan satu lagi. Oh, begitu sedap. Sehingga saya sedia memakannya dengan tangan saya. Saya rasa saya akan makan semuanya. Boleh kami dapat sepotong? Baiklah, ambil ini. Sangat sedap. Begitu. Hadiah baru. Satu set kosmetik. Gadis-gadis, kamu akan teruja. Adakah akan ada hadiah untuk saya? Baiklah, saya akan cuba melukisnya. Mari, kita Masa pergi. bermula. Jadi saya perlu melukis dengan krayon? Ya, ini mudah. Jadi anda perlu melukis kontur. Kemudian beberapa butiran. Ini adalah bentuk hati. Anda boleh mewarnakannya, kan? Tidak buruk. Gadis-gadis. Nilai lukisan saya. Cantik, bukan?
Kerja bagus. Tidak. Tiada siapa yang akan melukis lebih baik daripada saya. Saya akan tunjukkan kemahiran saya sekarang. Apa? Saya akan tunjukkan sekarang. Saya artis terbaik di sini. Kenapa buang masa mewarna bila saya boleh parut kapur? Lihat, ia akan lebih cepat. Lihatlah. Sekarang saya akan menutupnya dengan helaian kedua dan gosok semuanya dengan setrika panas agar kapur cair. Begini. Lihat betapa mudahnya itu. Sekarang saya akan fikirkan sesuatu juga. Betul tuh. Saya ada air mendidih. Dan krayon. Saya akan ambil krayon, hancurkannya, dan masukkan ke dalam air mendidih. Ia akan larut dan menjadi cat. Dan saya akan melukis lebih cepat daripada Mary. Haha, sangat terang. Lihat itu. Super. Oh, bau apa ini? Mary, adakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak. Semuanya terbakar. Saya berangan tentang kosmetik dan terlupa semuanya. Apa yang perlu saya buat sekarang? Jauhkan diri dari lukisan saya. Oh, tidak. Cat saya tumpah ke seluruh lukisan. Semuanya hancur Jam sekarang. berdetik. Masa telah tamat. Ia sudah berakhir. Sila tunjukkan hasil kerja untuk dinilai. Mary, adakah anda yang pertama? Oh, itu teruk. Baiklah. Bagaimana dengan awak, Jane? Ya, itu nampak seperti kacau bilau. Baiklah. Bagaimana dengan awak, Ben? Oh, itu sempurna. Satu karya agung. Saya tak percaya mata saya. Satu set kosmetik untuk awak tampan. Ini hadiah awak. Apa yang patut saya buat dengannya? Saya tak tahu. Mary, adakah awak mahu alat solek? Jane, adakah awak juga perlukan alat solek? Gadis-gadis, saya akan pening sekarang. Saya ada idea. Biar saya solekkan kamu berdua pada masa yang sama. Sedia? Begitu saja. Dan di sini. Dan di sana. Dan siap. Bagaimana? Saya sudah cuba. Itu mengerikan. Apa yang telah kamu lakukan, Ben? Bagaimana dengan muka saya? Baiklah, saya minta maaf. Jadi, anak-anak kucing saya bawa kucing sebagai hadiah untuk kamu. Nampak jelas dari wajah kamu yang kamu menghargai hadiah saya. Jadi mari kita mula melukis. Mary, awak kelihatan cantik hari ini. Oh, begitulah. Seperti biasa, kan? Lukis anak kucing dengan gula-gula cair. Ya, mudah sahaja. Sekarang, mata, telinga, badan yang panjang. Saya tidak akan lupa tentang kaki. Hebat, saya sudah lakukan semuanya. Awak ketawa apa? Sebab kamu jelas sekali terlepas pelajaran di mana kita belajar melukis kucing. Sekarang saya akan tunjukkan kelas master. Mari kita cuba. Masam. Saya mahu mencuba lagi. Sedap. Kenapa semua orang senyap yang gula-gula ini sangat sedap? Ya, kerana awak perlu melukis dengannya dan bukannya makan. Saya akan tunjukkan awak kelas master sekarang. Jika tidak, Mary tidak akan ada apa-apa untuk melukis. Ini kucing saya. Ia ternyata sangat cantik. Baiklah, kawan-kawan. Masa telah tamat. Saya menunggu hasil kerja kamu. Mary, adakah kamu betul-betul makan semuanya? Oh, dan kamu tidak melukis gambar. Jadi tunjuk kepada saya. Ben, apa yang kamu ada? Sebegitu rupa. Saya sedar Mary tiada apa-apa. Tetapi apa yang Jane boleh gembirakan saya dengannya? Ayuh, wah, betul-betul asli. Kucing yang baik. Jadi kamu layak mendapat hadiah. Ini dia. Hore, saya menang. Betapa comelnya anak kucing ini. Saya akan panggil awak Fluffy sebab awak lembut dan comel. Betapa nakalnya awak. Jane, saya rasa anak kucing awak mau jadi milik saya. Datang ke sini. Bagus, kita dapat melarikan diri. Di mana kita berakhir? Oh, ini kedai gula-gula. Hebat! Pasti ada tempat untuk bersembunyi dari pengawal yang tidak menyenangkan ini. Ini tidak sesuai dengan saya. Dan apa yang ada di sini? Gaun merah jambu saya akan kelihatan. Wah, ini bar KitKat yang besar. Dan ini cupa boba yang besar. Ini yang sesuai dengan saya. Gaun saya sebenarnya merah jambu. Kita perlu singkirkan ini. Baiklah. Saya rasa saya akan Itu sesuai di sahaja. sini. Sempurna! Biarkan saya baiklah. masuk sini. Wah, saya juga pilih Berkshire Central ayam bir warna nitsin bil alang bir warna baru. Saya akan jatuh. Hello, Paranoid.
Saya rasa saya okey. Ya. Saya boleh bersembunyi di balikin seri Oreo dan Frey. Dan apa sih sesuai dengan Frey? Salam Mate Zero. Alamak, semua orang sudah bersembunyi. Kemana saya patut pergi? Walaupun awak tahu, saya juga telah jumpa tempat yang sempurna. Tempat Tong beracun. sampah gula-gula ini pasti sesuai untuk saya. Zimbal soal di mana kecil isu dan tidak siapa akan sangka saya di dalam. Sekarang semua diam. Kemana mereka pergi? Jadi kamu bermain sembunyi-sembunyi dengan saya? Saya sangat lapar. Saya perlu cari makanan. Saya merasa air pancur ini pasti akan memberi saya kekuatan untuk mencari. Itu sedap. Saya perut fikirkan sedang waktu tuan dan mereka boleh pergi pencuri. Di mana saya akan bersembunyi jika saya yang kena? Tunggu, apa ini? M&M besar. Ini benda pertama yang dijumpai. Ketuk-ketuk, siapa di dalam rumah? Hello, pencuri. Saya jumpa awak. Keluar cepat dan berdiri di sebelah saya supaya saya boleh nampak awak. Kau akan mencari kawan-kawan kau sekarang juga? Tunggu, Tia-Beta. Terbaik saja imagination saya satu bar ini baru buka. Di sini ada lagi seorang pencuri. Kita jumpa kamu juga. Kamu boleh berdiri sebelah kawan kamu. Dan sekarang yang tinggal cuma kawan kamu yang berwarna kuning. Menarik. Kemana ia boleh pergi? Tong sisa toksik kuning ini. Terdapat di sini. Saya jumpa awak juga. Berhenti menggelikan. Tidak. Saya benar-benar sekolah twist. Kita perlu cari tempat yang lebih baik kali ini. Di mana kita berakhir? Ini kedai mainan. Hebat. Dan apa di sini? Wow, itu kereta Lego kuning. Tani sebayang akan jumpa saya di sini pastinya. Tak ada hisbi bang, tidak cuma bumbung. Baiklah, dengan apa yang anda akan menutup diri? Walaupun, tunggu sebentar. Saya dalam kereta Lego, jadi saya boleh membina rumah sendiri. Begitu standar. Surprise, sarang saya ke resemene. Saya keperin, gadis. Saya juga ingin melakukan itu. Ini tempat yang cool, tetapi saya tidak dapat mencari kata-kata. Saya pasti muat di sini. Walaupun, tidak. Ia tidak akan berjaya. Saya perlu memikirkannya. Saya tunggu dapat papatin sekwai untuk saya. Mani kau ada mainan biru di dalam. Weird. Ein Fado bersembunyi di sini. Pin juga tak tidak kister, mau ada orang boleh duduk di sini. Dan dia juga telah menemui tim meti untuk sini. Di mana saya boleh bersembunyi? Mungkin saya patut berpura-pura menjadi basikal. Ya. Ia perlu mencari OCA, mengincar sebagai saya terlalu kulit min. Saya perlu mencari tempat yang pasti akan menutup saya sepenuhnya. Teddy bear yang comel. Betul. Saya boleh masuk ke dalamnya. Ia adalah idea yang hebat. Sekarang kita akan keluarkan semua akses dan saya boleh memanjat masuk. Saya akan duduk di sebelah kereta supaya tiada siapa fikir ada seseorang di dalam. Semua orang duduk di tempat mereka. Apa? Saya akan bersembunyi. Ini bukan salah saya. Basikal comel. Saya impikan ini sejak kecil. Aduh, saya tak sangka mereka akan jumpa saya begitu cepat. Saya harap tiada siapa nampak ini. Lebih tepatnya... begitu. Paula? Apa yang sedang berlaku? Apa? Adakah beruang ini hidup? Tolong saya. Seseorang. Saya sedang nazak. Saya rasa saya pernah lihat. Baiklah. Sekarang saya perlukan lampu suluh untuk melihat semuanya. Ya ampun. Selamatkan saya. Ini semua raksasa. kita Hanya akan ada menjadi raksasa di jiran? sekeliling. Seseorang, saya mau pergi kepada ibu saya. Itu sangat menyeronokkan. Kembali ke sampah. Itu ada. Baiklah. Oke, saya sangat takut. Ya, Pandang saya begitu. Penakut! Kamu tak boleh tinggal di sini terlalu lama. Jadi selamat tinggal. Kamu dah jangan bahas lebih banyak di rumah, Isa. Pengortis sama Tiosan Fergus ya, Revis dan Rogers masih jauh. Mari kita cepat cari tempat. Ada sebiji pil kuning di sini. Saya perlu keluarkan semuanya dan kemudian saya boleh cepat masuk ke dalam. Ya, dia pasti takkan jumpa saya di sini. Di mana saya waktu bersembunyi? Kita patut cari tempat yang hebat. Tidak siapa akan masuk di sini, pasti masuk dalam bakul dengan bola. Hebat! Saya rasa topi biru saya pasti akan membantu saya menjadi lebih tidak ketara. Ya, saya tidak bersembunyi. Saya perlu fikir. Tikar merah jambu ini sesuai untuk saya. Saya rasa. Tetapi... Mereka harus dibuang. Mereka terlalu berat. Baiklah.
Saya boleh gulungkannya. Tidak. Ayo, Phoebe. Kamu tak boleh melakukannya. Aduh. Kamu memang ada di sini. Adoy, kamu akan... Tapi ia cuma punggung sahaja. Di sini diri saya ada swasta tinju. Saya tahu boleh jadi petinju swasta kecil. Apa yang ada di dalam? Apa itu? Seseorang menangis? Apa? Kita patut bukanya. Mesti ada seseorang bersembunyi Dia di mengenai sini. saya. Tapi siapa? Sesuatu yang kecil Awak dengan tidak- mata hitam padanya. Jangan sentuh saya lagi. Saya takut pada awak. Apa itu? Besi takut? Jangan bergerak. Apa kilauan ini? Oh, kasut merah jambu. Awak geli. Baiklah. Saya tahu apa yang perlu silawan. Keluar permainan ni. Apa? Tak. Mari sini. Duduk sebelah kawan kamu, pencuri. Baiklah. Sekarang jangan terceh. Saya periksa di perbuaran biru. Itu red phone yang kelak matlamat ni. Atus! Baiklah. Saya minta maaf. Apa yang kita ada? Saya di sini. Orang kita tu akan dapat di Dua, keluar dari sini. Jizin godaan saya farid wari kamu siapa so. Sekarang kau tidak ke mana-mana. Siapa yang menjerit? Mari kita lari sebelum dia nampak. Di mana kamu pergi, Rai? Di mana dia? Tadi aku terlai dari pergaul. Iya, dia upagam. Saya pernah mencari tempat untuk beramni dari sana. Lepas itu tujuan dengan dam. Beperning di belakang langsir. Tidak siapa pun akan perasan. Allah tu pun inam. Anda boleh tiada sebab saya. Sipir cari something lain. Tong sampah. Tidak siapa yang pasti akan cari saya di dalamnya. Betapa berbaunya di sini. Saya patut bersihkan sampah ini dan masuk ke dalam. Bagus. Wah, tempat Phoebe memang cool. Saya tak pernah cari dalam tong sampah. Di mana saya boleh sembunyi? Peti sejuk dengan minuman. Bagus. Sebuah saksi yang tinggi sebut langsung masuk ke dalam. Dan supaya tidak siapa yang pasti dapat cari saya perlu tutup diri saya dengan Pepsi. Dari bawah ke atas. Tiada siapa yang akan melawan saya pasti. Idea yang bijak. sangat lapar. It's the Saya wedding patut makan Friday, sedikit. Jane. Liki, Pops keminsin. Ayo kamu telepon may makan. Yang ada dalam tin yang lebih besar? Hebat. Di belakang kaunter pun. Tidak. Bolehkah ia tidak saya akan bersembunyi di bawah tin itu? Saya. Saya. Boleh bermain di bawah. Jangan rosakkan popcorn. Baiklah, mari kita masuk. Sudah selesai. Pasti dah. Sempit kan? Di mana mereka boleh sembunyi? Ayo tutup saya dengan popcorn dan saya akan... Baiklah. Kalau begitu kamu berlari di sini. Adakah penalaran Zolander? He berlari to the left. Sedap. Yang kurang cuma filem hebat. Hey, siapa yang bersembunyi dalam popcorn saya? Kamu pencuri. Saya jumpa kamu. Saya tangkap dia dengan hidung. Apa ni? Kami ada Pepsi. Bagus. Sekarang mari kita minum sebalang. Kalau tidak selepas letupan, lengkap. kita dahaga. Dan siapa yang ada di sini? Tempat yang baik, tetapi saya jumpa kamu. Untuk menumpang saya dengan Pepsi? Tidak. Tetapi mau kasih kepada kawan anda. Aduh, terus saya kulit teriak tu buah lembab. Aduh, si Pepsi dah habis. Baiklah, mari buangnya ke dalam tong sampah. Apa? Adakah tong sampah itu hidup atau sesuatu? Yang ketiga. Saya patut tangkap kamu juga. Itu pencuri ketiga. Hebat. Saya berjaya jumpa semua orang. Mari kita lari. Apa? Tidak. Kemana kamu pergi? Sekarang kreatif Victorian Tools Laga Relay saya kira perlu cari tempat segera. Di mana kita sekarang? Di museum? Bagus. Memang banyak lukisan di sini yang boleh saya sembunyikan di belakang. Pernahkah kamu lihat katak merah jambu ini? Mereka pasti akan bantu saya bersembunyi. Sekarang mari berdiri di belakang lukisan dan buat lubang di sini untuk melihat. Dan saya tidak tahu di mana mahu bersembunyi.
Kita perlu meneroka muzium untuk mencari tempat yang terpencil. Adakah ini sebuah keranda mulia? Tidak, saya jatuh. Saya kali boleh faham dan you tidak adakah siap itu akan rangka? berfikir Saya minta untuk maaf mencuri mengganggu saya di kawasan sini. anda. Decent. Sam tidak bisa selisih sini. Kita perlu Maafkan cari ke tempat saya. untuk bersembunyi secepat mungkin. Tetapi di mana? Oh, betul. Tiada siapa akan jumpa saya di bawah permaidani. Walaupun begitu, saya pun tak muat di sini. Celaka. Mungkin tak ada tempat yang tepi wake. Tidak apa-apa di sini. The kind thing yang masih hidup di sana. Saya perlu cari sesuatu yang lain. Baju besi. Ya, saya akan jadi kesatria. Sabar. Siapa yang bersembunyi di sini? Selamat tinggal. Hai dan semuanya. Sudah tentu. Baiklah, mari bayangkan bahwa saya seorang falala menawar zamanan yang berduaan untuk sedalan. Saya dapat Ayah duit device bersalmon saya mencintai atau pameran itu ver. Hello, mata tak tahu malu, sayang. Keluar dan berdiri di sebelah saya supaya anda tidak lari. Oh, tidak mungkin. Saya jatuh keluar. Ia bukan Adakah anda juga pendaratan merosakkan lembut. pameran? Bangun di sini dan pergi kemana-mana. Jadi Yang dua kami... lagi, lukisan ini kelihatan sangat moden dan begitu hidup. Tunggu sekejap. Adakah ia benar-benar hidup? Bakal lagi berkelip-kelip. Putuskan tangan ikutmu, Penny. Siapa di belakang kaki itu? Ya. Ups, pikir kamu sudah Itulah memutuskan yang untuk saya- mencuri lukisan. Tinggal di sini dan jangan bergerak ke kiri adalah untuk mencari kawan kamu. Ayuh berhenti. Apa yang saya beritahu kamu untuk bergerak pergi kepada kawan kamu? Baiklah. Di mana boleh saya cari? Ketiga. Atain pula Ferik cerita ini. Oh, sungguh. Jangan setinggalkan saya tak. Di kuota mesti dada saya. Haha, dia jatuh lucu sekali gadis-gadis. Kita mesti lari. Apa yang kamu lakukan? Kamu kenal saya? Ini saya. Dan kamu kenal saya sekarang? Ayo. Tunggu sekali lagi, tunggu. Bukan yang satu lagi. Tolong saya sangat letih berlari. Adakah perlu mencari tempat untuk bersembunyi di sini juga? Wah, ini kain meja merah jambu. Ia pasti sesuai dengan saya. Bersembunyi di bawah. Wah, menu. Tidak siapa akan jumpa saya di belakang. Pasti. Mari sembunyi di belakangnya sekarang bersedia. Tidak. Kemana saya boleh pergi? Ya, saya tidak takut bersama Phoebe. Wah, di pizza yang lazat. Saya harap saya ada sepotong. Ya, kita perlu cari tempat untuk bersembunyi. Oh, saya ada idea. Saya akan cari awak. Awak semua mesti ada di sini. Berhenti bergaduh. Oh, kenapa ini Clash Line Baiklah, Idol? saya. Apa itu? Saya cuma akan buka Sangat teruk. dan lihat apa yang ada dalam makanannya. sayang kamu. Oh, saya rasa bagus. Kawan-kawan, saya telah menumbangkannya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyedarkannya Kita mana sekarang. boleh terkan jazz pixel. Mari kita cuar tangan di channel atasnya. Ya, tapi tu. Paling kebelawais, pencuri. Apa benda Saya ni? jatuh peraya. Sekarang kamu akan jawab semuanya daripada saya. Mereka akan memasukkan kamu ke dalam penjara kerana mencuri. Tidak, jangan membeku. Tolong, kita mesti lari. Saya ada ide. Mungkin kita boleh makan snack dan lupakan semua perselisihan. Lihatlah betapa lazatnya pizza ini. Faham. Tugas dia benar-benar untuk saya. Saya akan gembira untuk makan. Saya sangat lapar selepas mengejar kamu. Oh, terima kasih. Bolehkah saya memeluk kamu semua sebagai tanda perdamaian? Baguslah semuanya berakhir dengan baik. Tolong saya.